Hai, Assalamualaikum. Saya Teacher Ikil, examiner di Brainwork. Dalam video ini, kita akan mulakan dulu dengan episod reset. Episod reset ini adalah untuk mengukuhkan konsep asas bagi bab 1 tingkatan 1 iaitu nombor nisbah sebelum kita pergi kepada soalan sebenar peperiksaan. Sebelum tu student, pastikan awak download dulu modul yang kita sediakan di bahagian description. Jom kita mulakan. Pernah tak student you terfikir macam mana suhu tu boleh jadi negatif? Contohlah, saya bagi suhu dekat Jepun hari ni 3 darjah Celsius. Esok dia turun 3 darjah Celsius. Jadi dia dah pergi kepada sifar darjah Celsius. Tapi macam mana pula kalau tengah hari dia turun lagi 5 darjah Celsius? Adakah suhu tu tetap dekat sifar darjah Celsius? Takkan, dia akan turun kepada negatif 5 darjah Celsius. Itulah sebabnya kenapa nombor negatif tu boleh wujud. Nombor negatif akan wujud apabila nombor tersebut berada di bawah sifar. Tapi suhu tu bukanlah hanya satu contoh. Dia ada contoh yang lain juga. Bayangkan you all dekat dalam lift, awak berada di tingkat 2. Awak nak turun 2 tingkat ke bawah, awak akan pergi dekat ground level. Bahagian ground level tu kita kategorikan sebagai sifar. Dan kalau kita nak turun ke bawah lagi, dia akan jadi kepada basement. Kalau turun 1 tingkat lagi, dia akan jadi basement 1. Dan kalau turun lagi 1 tingkat, dia akan jadi basement 2. So, kalau bahagian basement tu, kita kategorikan sebagai tingkat negatif 1 dan juga tingkat negatif 2. Masa sekolah rendah, you all dah belajar dah tentang nombor 1, 5, 10, 15, 1000, sejuta. Itu semua kita panggil sebagai nombor positif. Dalam tingkatan 1 pula, kita akan luaskan lagi pengetahuan awak. Kita akan belajar berkenaan dengan nombor positif, sifar dan juga nombor negatif. Kalau kita tengok nombor yang bahagian atas ni, kita gelarkan dia sebagai integer. Integer negatif ada simbol negatif, sifar dan integer positif. Senang cerita, integer ni adalah nombor bulat. Kalau kita tengok bahagian bawah, dia adalah pecahan, pecahan bercampur dan juga perpuluhan. Nombor-nombor ini bukan integer sebab dia bukanlah nombor bulat. Kalau kita tengok kepada penyusunan nombor, nombor yang lebih besar daripada sifar, kita akan panggil dia sebagai integer positif. Dan kebiasaannya integer positif, kita tidak meletakkan sebarang simbol di hadapan nombor. Bagi nombor yang kurang daripada sifar, dia akan menjadi nombor negatif dan kita panggil sebagai integer negatif. Dan pastikan awak letak simbol negatif sebagai tanda nombor itu adalah integer negatif. Kalau kita tengok perbandingan antara 5 dan negatif 5, kita tengok 5 ni tak ada simbol. Jadi ini membawa maksud 5 ini adalah integer positif. Negatif 5 membawa maksud integer negatif. Ramai student menganggap dua nombor ni sama, sedangkan dua nombor ini berbeza kerana satu merupakan simbol positif manakala satu lagi adalah simbol negatif. Untuk lebih jelas lagi berkenaan dengan kedudukan integer, kita akan buat satu garis nombor. Cara nak buat garis nombor, sifar akan duduk di bahagian tengah-tengah. Sebelah kanan sifar adalah integer positif dan sebelah kiri sifar adalah integer negatif. Nombor di bahagian tengah adalah sifar, kemudian dia akan diikuti dengan positif 1. Bahagian kiri akan diikuti dengan negatif 1. Dalam garis nombor, kita tahu bahagian kanan sifar adalah lebih besar nilai dia. Bahagian kiri sifar adalah kecil nilai dia. Kalau kita buat perbandingan antara positif 2 dengan negatif 2, ramai sangat pelajar menganggap 2 dengan negatif 2 adalah nilai yang sama. Tapi hakikatnya, positif 2 ni adalah lebih besar sebab kedudukannya berada di sebelah kanan sifar. Bagi negatif 2 pula, kita nampak kedudukan dia berada di kiri sifar. Jadi, positif 2 adalah lebih besar daripada negatif 2. Kalau kita tengok perbandingan negatif 3 dengan positif 1, ramai pelajar terperangkap sebab menganggap 3 adalah nilai yang lebih besar daripada 1. Tapi sebenarnya, kalau kita tengok kepada kedudukan integer, negatif 3 berada di sebelah kiri sifar, manakala nombor 1 positif berada di sebelah kanan sifar. Jadi, kalau kita tengok pada kedudukan garis nombor, positif 1 adalah lebih besar daripada nilai negatif 3.
Baiklah, sekarang kita tengok pula perbandingan bagi dua nombor ni, iaitu nombor 2 dan juga nombor 5. Disebabkan kedua-dua nombor ni dia tak ada simbol positif atau simbol negatif, jadi dua-dua nombor ni berada di bahagian integer positif dan berada posisi kanan sifar. Jadi, kalau kita buat perbandingan kedudukan 2 dengan 5, positif 2 berada lebih dekat dengan sifar. Jadi, kita akan tulis positif 2 di bahagian sini. Manakala positif 5 lebih jauh daripada sifar dan kita akan tulis positif 5 di bahagian sini. Kalau kita tengok, yang lebih ke kanan adalah lebih besar berbanding daripada nombor yang menghampiri sifar bahagian kanan. Jadi kita boleh lihat positif 2 adalah lebih kecil berbanding positif 5. Now, kita tengok pula perbandingan antara negatif 2 dengan positif 3. Negatif 2 diletakkan di bahagian sebelah kiri sifar. Jadi, kita akan letak negatif 2 di bahagian sini. Bagi positif 3, dia berada di sebelah kanan sifar dan kita akan letakkan posisi dia di bahagian sebelah sini. Jadi, apa berlaku? Negatif 2 sebelah kiri. Maksudnya, negatif 2 itu adalah lebih kecil kalau kita nak bandingkan dengan positif 3. Jadi, negatif 2 adalah lebih kecil berbanding positif 3. Kalau kita buat perbandingan antara negatif 2 dengan negatif 3, ramai sangat student yang akan anggap negatif 3 tu lebih besar. Tapi kalau kita tengok kepada kedudukan dalam integer, kita akan tengok negatif 3 tu lebih jauh daripada sifar kalau kita nak bandingkan dengan negatif 2 yang lebih menghampiri sifar. Jadi sebenarnya negatif 2 adalah lebih besar berbanding negatif 3 sebab kedudukan negatif 2 lebih menghampiri sifar berbanding negatif 3. Kalau kita buat perbandingan antara suhu, antara negatif 2 darjah Celsius dengan negatif 8 darjah Celsius, kita lebih tahu negatif 2 darjah Celsius adalah lebih panas kalau kita nak bandingkan dengan negatif 8 darjah Celsius. Sebab apa? Kalau dalam garis nombor, negatif 2 adalah lebih hampir dengan sifar. Jadi, nilai dia adalah lebih besar kalau kita nak bandingkan dengan negatif 8 darjah Celsius. Sebab tu, negatif 2 lebih panas compared to negatif 8 yang lebih sejuk. Baiklah student, sekarang kita akan pergi pula kepada penyusunan integer. Dalam penyusunan integer ada dua jenis. Yang pertama susunan menaik, yang kedua adalah susunan menurun. Bagi susunan menaik, nombor tu adalah bergerak daripada kecil pergi ke besar. Kalau susunan menurun, dia daripada besar pergi kepada nilai yang kecil. Jadi sebelum kita tentukan sama ada nombor tu berada di mana, kita kena tentukan nombor-nombor yang diberi ni berada di bahagian mana dalam garis nombor. Jadi sifar akan didudukkan di bahagian tengah-tengah. Kalau kita nak bandingkan antara positif 5 dengan positif 4, kedudukan positif 5 lebih jauh kalau nak bandingkan dengan positif 4 dibandingkan dengan sifar. Maksudnya positif 5 lebih jauh daripada sifar berbanding positif 4. Bagi negatif 3 dengan negatif 2, negatif 2 dengan negatif 3 kedudukannya berbeza. Negatif 3 lebih jauh daripada sifar berbanding daripada negatif 2. Jadi, ini adalah kedudukan sebenar bagi integer-integer yang telah diberikan. Disebabkan susunan menaik, nilainya daripada kecil pergi ke besar, kita akan mulakan dengan negatif 3 terlebih dahulu, diikuti negatif 2, kemudian sifar dan positif 4 diakhiri dengan positif 5. Kalau menurun, dia akan mula dengan nilai yang lebih besar, iaitu positif 5, diikuti positif 4, sifar, negatif 2 dan diakhiri dengan negatif 3. Sekarang student, kita akan pergi pula kepada operasi asas dalam integer. Macam biasa, kita akan ada operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Sebelum kita pergi kepada operasi, kita bawa awak dulu pergi bahagian dua nota yang penting ni. Nota yang penting ini sangatlah berguna untuk menjawab soalan operasi bagi integer. Bagi nota yang kedua ini, kita akan tengok dulu bahagian triangle. Triangle ni maksudnya apa? Bahagian atas adalah kurungan, bahagian level yang kedua adalah darab dan juga bahagi, level yang terakhir adalah tambah dan juga tolak. Bagi bahagian atas sekali, maksudnya kalau dalam satu operasi awak nampak kurungan, awak kena selesaikan kurungan terlebih dahulu berbanding simbol-simbol yang ada di bahagian bawah. Jadi, kalau kita tengok kepada soalan tersebut ada kurungan dengan darab, awak kena selesaikan kurungan dulu baru awak selesaikan darab.
Bagi nota yang atas pula, ini melibatkan kurungan dan melibatkan simbol. Sekiranya integer awak adalah positif, darab dengan integer positif, hasil yang awak perlu beri adalah positif juga. Kalau integer awak negatif, darab dengan integer negatif, hasil akhir awak akan menjadi integer positif. Senang cerita, kalau awak tengok pada simbol-simbol ni, bagi simbol yang sama, hasilnya akan menjadi nilai positif. Kalau simbol yang berbeza, hasilnya akan menjadi nilai negatif. Kalau kita tengok kepada soalan nombor 1 ni, awak dah biasa dah buat. 2 tambah 5, biasanya awak akan dapat 7. Kalau kita pergi kepada garis nombor, kita akan berada di positif 2. Disebabkan tambah 5, kita akan gerak ke kanan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5 dan langkah kita akan diakhiri pada positif 7. Bagi soalan yang kedua pula, negatif 2 tambah 5. Kalau ikut konsep, kalau awak tengok, negatif dengan positif dia rumah yang berbeza. Ada negatif dan juga positif. Jadi, disebabkan rumah mereka berbeza, awak ambil nombor yang besar, digit yang besar, awak tolak dengan digit yang kecil tanpa melihat pada simbol. Jadi, 5 tolak 2, awak akan dapat 3. Disebabkan rumah positif ni adalah digit dia lebih besar daripada rumah negatif, jadi hasil yang awak akan dapat adalah positif 3. Kalau kita tengok pada garis nombor, kita akan mulakan langkah kita di bahagian negatif 2. Disebabkan tambah 5, kita akan gerak ke kanan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5 dan langkah kita akan diakhiri di bahagian positif 3. Bagi soalan yang ketiga pula, awak nampak dekat bahagian sini ada kurungan. Kalau ikut kepada segitiga saya, kurungan perlu diselesaikan dulu. Kurungan maksudnya darab, jadi kita bulatkan simbol ni. Positif darab negatif, disebabkan simbol berbeza, hasilnya akan menjadi negatif. 5 akan tolak dengan 2 dan akan menghasilkan 3. Kalau kita tengok kepada garis nombor, kita akan mulakan langkah kita di positif 5 dan kita akan gerak ke kiri sebanyak 2 langkah sebab ini adalah simbol negatif. 1, 2 dan langkah kita akan diakhiri di bahagian positif 3. Bagi soalan yang keempat, negatif 2 awak tambahkan dengan negatif 5 dan awak nampak di sini ada kurungan, kita bulatkan dulu simbolnya dan kita nampak positif darab dengan negatif akan menghasilkan negatif. Yang lain kita salin je dulu. Kalau kita tengok 2 adalah rumah negatif, 5 pun rumah negatif. Jadi disebabkan rumah yang sama, kita tambahkan dulu digit 5 dan 2, kita akan dapat digit 7. Dan akhir sekali kita tengok rumahnya, kedua-dua rumah yang sama, kita akan letak negatif di hadapan sebagai jawapan negatif 7. Dalam garis nombor pula, kita akan duduk di bahagian negatif 2 terlebih dahulu. Kemudian akan bergerak 5 langkah ke kiri sebab simbolnya adalah negatif. So, kita akan gerak 1, 2, 3, 4, 5 ke kiri dan langkah kita akan diakhiri di bahagian negatif 7. Seterusnya, kita akan pergi pula kepada operasi tolak. Operasi tolak dengan tambah sebenarnya sama sahaja, tapi kita tengok dulu pada soalan-soalan yang disediakan. Bagi soalan pertama, dia adalah soalan yang macam biasa awak biasa jawab masa sekolah rendah. Jadi, 3 tolak 2, awak akan dapat positif 1. Macam mana boleh dapat positif 1? Kita pergi dulu kepada garis nombor. Kedudukan asal adalah berada di positif 3. Tolak 2 maksudnya ke kiri 2 langkah dan 1, 2 dan langkah kita akan diakhiri pada positif 2. Kita pergi pada soalan yang kedua pula. Negatif 3 tolak dengan 2. Macam saya pernah cerita sebelum ni, kalau rumah yang sama, digit ni perlu ditambahkan terlebih dahulu. 3 tambah 2 adalah 5. Disebabkan kedua-dua ni adalah rumah negatif dan akhir jawapan akan jadi negatif 5. Kalau kita tengok pada garis nombor, kita akan mulakan langkah di bahagian negatif 3. Kita akan bergerak ke kiri sebanyak 2 langkah sebab dekat sini adalah simbol negatif. So, kalau kita gerak 2 langkah, kita akan akhiri langkah kita di bahagian negatif 5.
Seterusnya soalan ketiga, kita nampak soalan 3 ni dia ada kurungan. Jadi kita labelkan dulu kurungan dan kita bulatkan simbol dia. Negatif darab dengan negatif, disebabkan simbol yang sama, kita akan guna hasil positif. 3 dan 2 kita salin sahaja dulu. Kemudian 3 tambah 2 kita akan dapat positif 5. Kalau pada garis nombor, kita akan mulakan langkah kita di bahagian positif 3, akan bergerak ke kanan 2 langkah sebab positif, dan langkah kita akan diakhiri di bahagian positif 5. Akhir sekali adalah negatif 3 tolak dengan negatif 2. Kita nampak di sini ada kurungan. Kita circlekan dulu simbol. Disebabkan simbol yang sama, kita ubah menjadi tambah. Negatif 3 disalin dan positif 2 juga disalin. Kemudian kita tengok disebabkan rumah mereka berbeza, kita akan ambil digitnya terlebih dahulu. Disebabkan rumah berbeza, digit dia perlu ditolakkan. Jadi 3 tolak 2 kita akan dapat 1. Dan disebabkan kita punya nilai negatif, rumah negatif adalah digit lebih besar, final answer kita akan dapat negatif 1. Kalau kita bandingkan di bahagian garis nombor, kita akan mulakan langkah di bahagian negatif 3 dan akan bergerak 2 langkah ke hadapan sebab nilai dia di sini adalah tambah. Jadi kita akan gerak 1, 2 dan langkah kita akan diakhiri di bahagian negatif 1. Operasi tambah dan tolak kita dah belajar tadi dan sekarang kita pergi pula kepada operasi darab dan bahagi. Untuk operasi darab dan bahagi, kita akan gunakan nota yang di atas. Kalau simbol yang sama, hasilnya akan menjadi positif. Kalau simbol yang berbeza akan menghasilkan nilai negatif. Kita tengok dulu operasi darab. 2 darab dengan 1. Disebabkan 2 adalah rumah positif, 1 juga rumah positif, hasilnya akan menjadi positif 2. Bagi soalan yang kedua, 1 rumah negatif, 1 rumah positif. Negatif jumpa dengan positif akan menghasilkan nilai negatif. 2 darab 1 awak akan dapat 2. Bagi soalan nombor 3 pula, awak nampak 1 positif darab dengan negatif. Jadi hasilnya akan menjadi negatif. 2 darab 1 akan dapat 2. Soalan yang terakhir bagi operasi darab, awak nampak negatif darab dengan negatif, dia akan menghasilkan nilai positif. Jadi 2 darab 1 awak akan dapat positif 2. Bagi operasi bahagi pula, dia sama juga macam operasi darab. 2 bahagi dengan 2 disebabkan 2 adalah rumah positif dan 2 di bahagian belakang juga rumah positif. Hasilnya akan menjadi nilai positif. 2 bahagi 2 akan dapat positif 1. Kalau soalan nombor 2 pula, negatif 2 bahagi dengan 2. Rumah negatif dibahagikan dengan rumah positif, simbol yang berbeza akan menghasilkan nilai negatif. 2 bahagi 2 akan dapat 1. Kadang-kadang soalan juga akan beri dalam bentuk negatif 2 per 2. Jawapannya sama juga. Bagi soalan yang ketiga, positif 2 dibahagikan dengan negatif 2. Disebabkan rumah yang berbeza, simbol yang berbeza, dia akan menghasilkan nilai negatif. 2 bahagi 2 awak akan dapat 1. Bagi soalan yang terakhir, operasi bahagi, negatif 2 dibahagikan dengan negatif 2. Disebabkan simbol yang sama, awak akan dapat hasil positif. 2 bahagi 2, awak akan dapat 1. Jadi pelajar, awak dah tahu dah berkenaan dengan integer positif, integer negatif dan juga sifar. Barulah kita boleh pergi kepada melibatkan nombor nisbah. Kalau kita tengok, nombor nisbah ni sebenarnya dia adalah dalam bentuk pecahan P per Q, yang mana P dan Q ni adalah nombor integer. Boleh jadi sifar, boleh jadi positif dan juga boleh jadi negatif. Tetapi syarat utama dia, Q ni dia tak boleh sifar. Kalau Q sama dengan sifar, awak tak akan dapat nilainya. Kalau kita tengok perbandingan antara 2 per 3, 3 dan juga sifar 0.5, semua ini kita panggil sebagai nombor nisbah.
Macam mana 3 boleh dijadikan sebagai nombor nisbah? 3 sebenarnya kalau kita ubah jadi pecahan, dia akan jadi 3/1. Dan di sini menunjukkan nisbahnya. Bagi sifar 0.5, kalau kita tukar jadi pecahan, dia akan jadi 5/10. Dan bila kita kecilkan, dia akan jadi 1/2. So, semua nombor ni adalah nombor nisbah. Baiklah student, tadi kita dah belajar berkenaan dengan nombor nisbah. Jadi sekarang kita akan pergi pula kepada operasi asas dalam nombor nisbah. Operasi asas kebiasaannya adalah operasi tambah, tolak, darab dan juga bahagi. Cuma ada teknik yang awak kena tackle dulu. Dalam operasi tolak, benda pertama sekali yang awak kena pastikan adalah bahagian bawah ni nilainya sama. Sekiranya nilainya tak sama, awak tengok nombor yang kecil, awak tengok sifir dia. Ada tak nombor 4 dalam sifir 2? Kalau ada, kita akan darabkan dengan 2 dan darabkan dengan 2 sebab 2 darab dengan 2 sama dengan 4. So, bila bawah darab 2, atas pun kena darab 2 juga. So, awak akan dapat negatif ni awak perlu ikut je. Bawa je ke bawah. 1 darab 2 adalah 2. 2 darab 2 adalah 4. Operasi tambah dan 1/4 kita salin macam biasa. Bila bahagian bawah ni dah sama, kita akan samakan bahagian bawah. Bahagian atas kita akan buat operasi, iaitu operasi tambah. So, negatif 2 ditambahkan dengan 1. Kalau awak tengok 2 dengan 1 rumah berbeza. Rumah negatif, rumah positif. Jadi, digit mereka perlu ditolakkan dulu. So, awak akan dapat 1 dan disebabkan digit 2 tu duduk di rumah negatif. Jadi, final answer akan jadi negatif 1 perkan dengan 4. Itu adalah untuk operasi yang pertama. Seterusnya, operasi tambah bagi situasi yang kedua adalah bahagian bawah ni tak ada dalam sifir yang sama. Sifir 2 tak ada nombor 3, sifir 3 pun tak ada 2. Jadi, kalau awak dapat situasi macam ni, awak perlu darabkan dengan jiran dia. 2 darab dengan 3, 3 dikalikan dengan 2. Kalau bawah darab 2, atas pun akan darab 2. Kalau bawah darab 3, atas pun perlu didarabkan dengan 3. Negatif dibawa bersama, 1 darab 3 awak akan dapat 3, per 2 darab 3 awak akan dapat 6. Operasi tambah, 1 darab 2 awak dapat 2, 3 darab 2 awak dapat 6. Bila bawah dah sama, awak samakan bahagian bawah, kemudian bahagian atas ni awak perlu jalankan operasi. Negatif 3 tambah dengan 2. Disebabkan kedua-dua digit ni di rumah yang berbeza, jadi nombor 3 dan nombor 2 ni kita perlu tolak. So, 3 tolak 2 awak akan dapat 1. Disebabkan kita punya digit 3 tu duduk di rumah negatif, so final answer akan ada nilai negatif perkan dengan 6 di bahagian bawah. Bagi operasi tolak pula, dia sama juga macam operasi tambah. Awak perlu pastikan bahagian bawah ni sama. 2 dengan 4, kita tengok nombor kecil iaitu 2. Dalam sifir 2 ada nombor 4. Jadi kita darabkan dengan 2, kita darab dengan 2. Negatif kita bawa sekali, 1 darab 2 adalah 2. 2 darab 2 dapat 4. Operasinya tolak dengan 1/4. Bila bahagian bawah ni dah sama, kita samakan bahagian bawah, kemudian bahagian atas kita perlu buat operasi. So, negatif 2 ditolakkan dengan 1. Kedua-dua digit ni berada di rumah yang sama iaitu rumah negatif. Jadi, final answer akan ada negatif disebabkan dua-dua ni rumah sama, so digit dia perlu ditambahkan. 2 tambah dengan 1 awak akan dapat 3 per dengan 4. Bagi soalan yang seterusnya, sama juga disebabkan kedua-dua ni tak ada dalam mana-mana sifir. Jadi, kita akan darabkan dengan jiran iaitu 3. 3 ni akan darab dengan jirannya iaitu 2. Kalau bawah darab 2, atas akan darab 2. Kalau bawah darab 3, atas akan darab 3. Nilai negatif di sini perlu disalin. 1 darab 3 awak akan dapat 3. 2 darab 3 awak akan dapat 6. Operasinya adalah tolak. 1 darab 2 awak dapat 2, 3 darab 2 awak akan dapat 6. Bila bahagian bawah dah sama, awak samakan bawah dia, kemudian bahagian atas awak perlu selesaikan operasinya. Negatif ni adalah milik orang atas iaitu negatif 3. Operasi tolak dengan 2. Disebabkan kedua-dua nombor ni adalah rumah negatif, jadi digit mereka perlu ditambahkan.
3 tambah 2 adalah 5. Jadi disebabkan kedua-dua ni rumah negatif, final answer akan ada negatif perkan dengan 6. Seterusnya kita tengok pada operasi darab pula. Dalam operasi darab, awak boleh guna konsep face to face. Dalam pecahan, face to face maksudnya bahagian atas akan dikalikan dengan bahagian atas, bahagian bawah akan dikalikan dengan bahagian bawah. Jadi, untuk negatif ni, dia adalah milik orang atas. Dia akan jadi negatif 2 dikalikan dengan positif 3 per 3 akan dikalikan dengan 4. So, negatif darab dengan positif, awak akan dapat hasil negatif. 2 darab 3 awak akan dapat 6 per 3 darab 4 awak akan dapat 12. Kalau awak tengok 6 dengan 12 ni ada dekat dalam sifir yang sama, iaitu sifir 6. Jadi kita kena simplify ataupun permudahkan guna konsep bahagi 6 dan juga bahagi 6. Negatif bahagi positif awak akan dapat hasil negatif. 6 bahagi 6 awak akan dapat 1. Per dengan 12 bahagi 6 awak akan dapat 2. So final answer adalah negatif 1 per 2. Operasi yang seterusnya adalah operasi bahagi. Kalau awak nampak bahagi, awak tukarkan dulu jadi darab, kemudian yang belakang awak terbalikkan. Kalau 3 per 4, bila turun ke bawah dia akan jadi terbalik 4 per 3. Yang bahagian hadapan awak hanya perlu salin saja, pastikan negatif tu awak salin sekali. Lepas awak dah nampak operasi darab, kita akan gunakan konsep pendarapan iaitu face to face. Jadi, 1 akan didarabkan dengan 4, 2 akan didarabkan dengan 3. Tetapi kena hati-hati, untuk negatif ni adalah milik orang di atas. Jadi, dia akan menjadi negatif 1 didarabkan dengan positif 4 per dengan 2 darab 3. Negatif darab positif akan menghasilkan nilai negatif. 1 darab 4 akan menghasilkan 4. 2 darab 3 awak akan dapat 6. 4 dengan 6, kalau kita tengok sifir, dia ada dekat dalam sifir 2. Jadi kita boleh permudahkan menggunakan operasi bahagi dengan 2 atas dan bawah. Negatif bahagi dengan positif akan menghasilkan nilai negatif. 4 bahagi 2 awak akan dapat 2 per 6 bahagi 2 awak akan dapat 3. Jadi akhir jawapannya akan menjadi negatif 2 per 3. Seterusnya student, kita akan pergi pula kepada operasi bergabung. Dalam operasi bergabung, kita akan menggunakan nota yang pertama, yang mana kita akan menjawab soalan mengikut urutan. Yang paling atas adalah kurungan, level kedua adalah darab bahagi dan yang terakhir adalah tambah dan juga tolak. Kalau kita nampak bahagi dengan tolak, kita perlu selesaikan bahagi dulu, baru kita selesaikan tolak. Tapi antara kurungan dengan darab, kita perlu selesaikan kurungan dulu, baru kita selesaikan darab. So kalau soalan yang pertama ni, kita nampak 3 tambah 2 darab dengan 4. So ada 2 operasi, tambah dan juga darab. Kalau kita ikut triangle, tambah di bahagian bawah, darab di bahagian atas. Jadi kita perlu selesaikan bahagian darab terlebih dahulu, baru kita selesaikan operasi tambah. 2 darab 4 awak akan dapat 8. Bahagian depan tu awak hanya perlu salin sahaja dulu. Selepas tu baru kita buat operasi macam biasa. 3 tambah 8 awak akan dapat 11. Untuk soalan yang kedua, kalau awak nampak di sini ada kurungan dan juga darab. Dalam kurungan ada operasi tolak. So, kalau tengok pada soalan ni, kita perlu selesaikan kurungan terlebih dahulu. Walaupun di dalamnya adalah operasi tolak, tapi bila dikurungkan, maksudnya kita kena selesaikan yang tu terlebih dahulu. So, 8 tolak 2, awak akan dapat 6. Didarabkan dengan 3, final answer awak akan dapat 18. Baiklah student, ini adalah soalan final check untuk identify awak faham ataupun tidak untuk sesi episod kali ini. So, awak boleh pause dulu video ni untuk jawab ketiga-tiga soalan sebelum teacher explain pada awak jawapan yang sebenar. Baiklah student, kita pergi dulu pada soalan yang pertama.
Negatif 3 lebih besar atau lebih kecil daripada negatif 7. Kalau kita tengok kepada garis nombor, sifar di bahagian tengah, negatif 3 lebih menghampiri sifar berbanding negatif 7. Jadi, negatif 3 ni adalah lebih besar daripada negatif 7. Kita pergi pula pada soalan yang kedua. Negatif 4 dia boleh dijadikan sebagai persatu. Jadi, negatif 4 ini juga dikategorikan sebagai nombor nisbah. Untuk nombor 3 pula, hitung 5 tolak 2 darab 3. Antara operasi tolak dengan operasi darab, kita perlu selesaikan operasi darab dulu. Jadi, kita selesaikan 2 darab dengan 3, kita akan dapat 6. 5 dan operasi tolak kita salin dulu. Lepas tu kita tengok 5 dengan 6, kedua-dua digit ni berada di rumah yang berbeza. 5 rumah positif, 6 berada di rumah negatif. Jadi, kedua-dua digit ni perlulah ditolakkan terlebih dahulu. 6 tolak 5 awak akan dapat 1. Disebabkan digit 6 yang besar ni berada di rumah negatif, final answer kita akan letakkan negatif di bahagian sebelah nombor 1. Baiklah student, kita recall balik apa yang kita belajar dalam episod kali ini. Dalam episod reset kali ini, kita dah pelajari berkenaan dengan integer positif, integer negatif, sifar, kedudukan integer dalam garis nombor, serta nombor nisbah dan juga operasi dalam nombor nisbah. Dalam episod seterusnya, iaitu episod skor, kita akan gunakan semua konsep yang kita pelajari dalam episod kali ini untuk menyelesaikan soalan peperiksaan sebenar mengikut peringkat daripada peringkat mudah hinggalah peringkat susah. Kita jumpa next video. Bye!